Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ustaz. Kawan nampak di tangan saya ni ada satu botol kaca. Ini dia menyerupai arak. Jadi apabila awak nampak botol ni, pada awal-awal mesti awak sangka ini adalah botol arak pada botol kaca. Tapi sebenarnya adalah botol Oxboom. Oxboom iaitu air yang kita boleh minum lah. Baik, jadi insyaAllah hari ini saya nak ajarkan satu tajuk yang mana tajuk ini sangat berkait dengan kita punya kehidupan. Tapi kehidupan orang luar lah, sebab kita adalah pelajar sekolah agama, kita tak biasa jumpa di kalangan kita. Baik, jadi insyaAllah pada hari ini saya nak mengajarkan berkenaan tajuk haraman arak. Semua boleh buka muka surat 47. Dah buka Ustaz. Dah buka dah? Bagus. Okey. Sekarang pada muka surat 47 saya bacakan hadis dan saya nak awak semua ikut. Okey? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Akhbarana Haywah qala haddatsani Malik bin Khair Az-Zubadi anna Malik bin Sa'id At-Tujubi haddatsahu annahu sami'a Ibni Abbasin yaqulu Inna Rasulullah atahu Jibril faqala Ya Muhammad Inna Allaha la'ana al-khamr wa 'asiraha wa mu'tasiraha wa hamilaha wal mahmulata ilayhi wa syaribaha wa ba'i'aha wa mubta'aha wa saqiyaha wa musqaha. Baik, saya nak minta Isha tolong bacakan terjemahan hadis ini. Daripada Haywah berkata, Malik bin Khair Al-Zubadi menceritakan kepadaku, sesungguhnya Malik bin Sa'adu Tajibi meriwayatkan bahawa dia mendengar Ibnu Abbas berkata, Jibril telah mendatangi Rasulullah lalu berkata, wahai Muhammad, sesungguhnya Allah melaknat arak, orang yang memerahnya, orang yang meminta diperahkannya, orang yang membawanya, orang yang meminta dibawakan untuknya, orang yang meminumnya, orang yang menjualnya, orang yang meminta dijualkan arak untuknya, memberi minum arak kepada orang lain, dan orang yang meminta dituangkan untuknya. Baik, sebelum 10 golongan itu disebutkan, ada satu perkataan yang mana Allah Subhanahu Wa Taala bagi tahu. Apakah perkataan itu? La'ana. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala melaknat akan 10 golongan yang meminum arak. Yang ini kita bacakan, iaitu Allah melaknat arak, orang yang memerahnya, orang yang meminta diperahkannya, orang yang membawanya, orang yang meminta dibawakan untuknya, orang yang meminumnya, orang yang menjualnya, orang yang meminta dijualkan arak untuknya, memberi minum arak kepada orang lain, dan orang yang meminta dituangkan untuknya. Jadi kita lihat pada tuntutan hukum hadis, sebagaimana yang kita bacakan hadis yang tersebutlah. Jadi hadis ini dia menjelaskan, yang pertama, arak ni dia adalah haram, dan golongan yang terlibat dengannya juga adalah haram. Jadi sesiapa yang membawa dah jadi haram untuknya.
Sesiapa yang membeli arak itu haram untuknya. Sesiapa yang memesan arak itu haram untuknya. Bahkan yang memegang anggur untuk diperahkan menjadi arak tetap haram untuknya. Baik, yang kedua adalah antara golongan yang terlibat dengan arak ialah orang yang memerahnya. Jadi orang yang memerah arak tu lah, yang mana dia proses arak tu. Kalau ikutkan, kalau daripada proses pembuatan arak ni, dia diperbuat daripada anggur. Yang perisa anggur diperbuat daripada anggur, dan anggur itu dikeringkan, kemudian diperahkannya. Jadi dia ada sifat masam lah pada anggur tersebut. Dan kemudian orang yang meminumnya, jadi orang yang meminumnya itu adalah antara golongan yang dilaknat. Seterusnya orang yang menjualnya. Yang menjualnya ni kira cashier lah. Dan yang seterusnya orang yang meminta dijualkan arak untuknya. Maksudnya dia minta orang tu, contoh, dia minta cashier tu, dia tak ambil daripada fridge. Dia pergi kat cashier, "Kak, boleh tolong ambilkan untuk saya arak yang tu, Heineken." Lepas tu kakak tu dia ambilkan. Maka laknat juga ke atas orang itu, walaupun dia tak pegang pada waktu tu. Kemudian orang yang memberi minum arak kepada orang lain, yang memberi minum arak kepada orang lain pun diharamkan untuknya. Contohnya, saya datang satu situasi, dia dah duduk pada satu tempat tu. Dia duduk, dia minum air kosong. Lepas tu ada orang datang, nak minum air ni. Lepas tu dia tuangkan kepada kawan tu. Jadi orang yang menuangkan arak tu pun dia haram ke atasnya, laknat ke atasnya. Dan orang yang meminta dituangkan untuknya, walaupun contoh, walaupun kita ni tak minum arak, tetapi orang yang kita hidangkan tu dia nak minum arak, kita tuangkan untuknya, maka laknat juga ke atas kita. Jadi pengertian arak ni murid-murid, arak ni dia adalah menutupi, iaitu pada bahasa. Dan pada istilah, setiap peminumnya yang memabukkan hasil daripada perahan anggur dan lain-lain. Maknanya kata tak kisahlah daripada buah apa pun, daripada buah delima sekalipun, tapi buah delima tidaklah dikatakan itu adalah antara hasil daripada arak. Buah apple contohnya, buah apple yang dicampur dengan cuka juga arak, dan arak ini memabukkan. Jadi seterusnya kita lihat pada golongan-golongan yang dilaknat yang berkaitan dengan arak berdasarkan hadis. Yang pertama, al-khamru, iaitu arak, yang mana segala minuman yang boleh memabukkan itu adalah arak. Dan yang kedua, al-asir, iaitu pemerah arak, orang yang bekerja untuk menjadikan arak sebagai minuman. Dan yang ketiga, al-muqtasir, iaitu pembuat arak, pemilik kilang arak untuk tujuan pasaran. Yang keempat, al-hamil, pembawa arak, orang yang membawa arak, tak kisahlah daripada dia berjalan kaki, dia bawa arak, dia menolak arak masuk ke dalam kedai, lepas tu dia bawa arak naik lori, itu haram juga ke atasnya. Dan yang kelima, orang yang memesan arak, dia duduk, dia pesan, dia tak minum lagi, dia pesan je, walaupun dia pesan untuk kawan dia, untuk kawan dia yang nak minum, dia tak nak minum, tapi dia pesan untuk kawan dia, tetaplah laknat ke atas dia. Kemudian orang yang meminum arak, ini kita sudah sedia maklum lah, meminum arak ni memang sudah dilaknat. Dan yang ketiga, yang ketujuh, al-ba'i, iaitu penjual arak. Walaupun orang itu tidak meminum arak, tapi dia menjual arak, dia tetaplah dilaknat oleh Allah SWT. Seterusnya, orang yang membeli arak, walaupun dia tidak minum, contohnya dia beli untuk ayah dia ataupun dia beli untuk abang dia, dia tidak minum, tapi dia belikan dia tolong beli, tetaplah dia dilaknat. Dan kemudian yang kesembilan, iaitu pelayan arak. Pelayan arak ni biasa kita tengok dekat hotel. Hotel dia akan bawa dalam pinggan, dalam plate dia akan bawa dalam plate air, dan kemudian dia ada botol arak, dia bawa dan dia serve. Pelayan, itu adalah pelayan arak. Yang mana pelayan tu dia bawakan tu pun dah dilaknat oleh Allah SWT. Dan yang terakhir,
adalah pelanggan arak. Ini orang yang meminta arak untuk dijadikan sebagai minumannya. Ini orang yang minumlah, minumlah macam tadi. Tapi dia dah dilaknat sebelum minum lagi. Maksudnya dia kata kat sini, orang yang minta arak untuk dijadikan sebagai minumannya. Nanti buatkan arak untuk aku. Arak ni dia ada macam-macam. Dia ada liquid, dia ada wine, dia ada whisky, dia ada macam-macam. Tapi tak tahulah macam mana preskripsi setiap arak tu. Yang tu Ustaz tak tahu. Jadi Ustaz nak minta seorang pelajar, Rizwan untuk lakonkan dan pelajar lain mengenal pasti apakah golongan yang disebut yang dilakonkan oleh Rizwan. Okey. Rizwan boleh ambil cabutan ni dan lakonkan. Boleh cakap tak? Jangan cakap. Oh, tak boleh cakap. Biar orang teka. Okey. Cuba teka. Betul lah tadi. Tekalah. Itu golongan apa? Apa yang dilakonkan sebentar tadi? Pembeli arak. Ya, betul. Itu adalah pembeli arak. Macam tadi saya jadi cashier, lepas tu dia lakonkan, dia membeli arak tu. Jadi dia adalah pembeli arak. Jadi saya nak tanyakan dekat awak semua. Kalau pembeli arak tu dia belikan untuk orang lain, walaupun dia tak minum, dia belikan untuk orang lain, haram tak ke atas dia? Haram. Okey, bagus. Alhamdulillah kamu semua tahu. Okey, jadi sekarang ni saya nak tanya kepada kamu sebelum saya habiskan kelas saya pada hari ini. Sebelum tu saya nak tanya kepada kamu satu soalan. Okey. Jadi soalannya berbunyi begini. Contoh, kalau lepas sahaja kita habis sekolah, maksudnya kita dah habis SPM lah. Kita dah habis SPM dan kemudian lepas habis SPM tu kita memang betul-betul kita tak ada kerja. Kita tak ada kerja, tak tahu apa nak buat dan kita ada jumpa satu kerja iaitu kedai runcit. Dan kita nampak yang bahawa kedai runcit tu dia membekalkan arak. Dia membekalkan arak. Dan kita tak ada pilihan lain selain kerja kedai runcit tu. Kalau kita tak kerja kedai runcit, kita tak boleh untuk menyara diri kita, menyara keluarga kita, dan apa kita boleh buat, kita kerja kedai runcit tu. Jadi apakah hukum kalau kita kerja kedai runcit dan kita terlibat dalam urusan arak itu? Apakah hukum dia? Adakah itu diperbolehkan ataupun tetap haram? Tetap haram. Tetap haram, betul. Betul Rizwan. Dan jadi alhamdulillah semua sudah dapat tangkap. Walaupun kita ni dalam keadaan terpaksa sekalipun, tapi kita harus mencapai redha Allah, yang mana Allah sudah melaknat golongan-golongan yang terlibat dengan arak, tidak untuk masuk dalam golongan-golongan tersebut. Jadi insya-Allah saya akan berikan latihan kepada kamu nanti, dan saya akan menghabiskan kelas kita dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada dua babi.